Selamat datang ke Buletin Pekema. Hai, saya Fatih Safila. Hai, saya Safina Akila. Hos anda di Buletin Pekema. Sesi perjumpaan ahli Pekema Zon Pantai Timur bakal diadakan pada 15 Ogos 2026 bertempat di Perdana Hotel Kota Baru, Kelantan. Ahli-ahli Pekema Zon Pantai Timur diseru untuk hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program ini serta menjadikannya sebagai platform untuk berkongsi pandangan, idea dan pengalaman dalam memperkukuhkan jaringan serta memperkasakan industri automotif. Perjumpaan ini merupakan siri terakhir bagi jelajah perjumpaan ahli Pekema tahun ini selepas kejayaan penganjuran sesi bersama ahli-ahli di Zon Selatan dan Zon Utara. Sesi perjumpaan ahli Pekema Zon Utara sebelum ini telah berlangsung dengan penuh meriah dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada ahli-ahli Pekema Zon Utara. Dalam masa yang sama, turut diadakan bengkel SOP Keahlian Bonda dan Dokumentasi Pekema 2026 bersama MITI bagi memberi pendedahan serta memperkukuhkan kefahaman ahli berkaitan prosedur keahlian, dokumentasi dan urusan berkaitan industri. Selain itu, Pekema dengan kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur turut menganjurkan taklimat sistem pembayaran secara atas talian MyPayment pada 22 Jun 2026 yang melibatkan penyertaan 18 syarikat ahli Pekema. Taklimat ini bertujuan memberi pendedahan dan kefahaman kepada ahli berkaitan penggunaan sistem pembayaran cukai secara elektronik yang lebih mudah, pantas dan fleksibel. Pada masa sama, Pekema turut menganjurkan Pekema Networking Haiti pada 25 Jun 2026 di Hilton Kuala Lumpur yang menghimpunkan lebih kurang 70 syarikat ahli Pekema serta 40 syarikat pembekal dari Jepun, New Zealand, Korea Selatan dan United Kingdom. Sesi ini dianjurkan sebagai tanda penghargaan kepada para pembekal selain menjadi platform untuk memperkukuhkan kerjasama, menjalinkan hubungan profesional serta meneroka peluang perniagaan baharu. Pendaftaran bagi 12th edition Pekema Golf Presidents Cup 2026 kini masih dibuka, namun hanya berbaki beberapa slot sahaja, terutamanya bagi sesi petang pada hari Sabtu. Kejohanan berprestij anjuran Pekema ini dijadualkan berlangsung pada 18 dan 19 Julai 2026 di Palm Garden Golf Club Putrajaya. Ahli-ahli Pekema, pemain golf korporat serta komuniti perniagaan yang berminat diseru untuk segera mendaftar bagi merebut peluang menyertai kejohanan ini sebelum slot ditutup sepenuhnya. Penganjuran edisi kali ini menawarkan hadiah keseluruhan bernilai lebih RM500,000 termasuk cabaran hole-in-one yang menyediakan 4 kenderaan eksklusif sebagai hadiah utama. Antara hadiah yang ditawarkan ialah 2 unit Dongfeng Box, 1 unit Dongfeng Vigo dan 1 unit Dongfeng 007 yang dijangka menjadi tarikan utama serta meningkatkan lagi persaingan dalam kalangan peserta. Penganjuran edisi terdahulu mencatatkan sambutan memberangsangkan apabila hampir 100 flight berjaya dipenuhi, sekaligus membuktikan reputasi kejohanan itu yang semakin kukuh serta mendapat kepercayaan tinggi daripada peserta dan rakan strategik. Sebagai penutup acara, majlis makan malam dan penyampaian hadiah akan diadakan di Putrajaya Marriott Hotel bagi meraihkan para pemenang di samping menghargai komitmen penaja dan rakan strategik yang terus menyokong penganjuran kejohanan berkenaan. Debaran menjelang penganjuran 12th edition Pekema Golf Presidents Cup 2026 kini kian dirasai apabila kejohanan golf tahunan ini bakal membuka tirainya tidak lama lagi, menjanjikan persaingan sengit serta pengalaman eksklusif buat semua peserta yang mengambil bahagian. Pekema dengan kerjasama Dewan Muda Pekema bakal menganjurkan 2 acara sukan iaitu Pekema Pickleball Tournament pada 12 September 2026 dan Pekema Bowling Tournament pada 26 September 2026. Penganjuran Pekema Pickleball Tournament 2026 bakal berlangsung di Grand Rally Pickleball Shah Alam, manakala Pekema Bowling Tournament 2026 bakal berlangsung di Wangsa Bowl IOI City Mall. Penganjuran kedua-dua program ini bertujuan menjadi platform terbaik dalam mengeratkan hubungan silaturahim, memperkukuhkan jaringan kerjasama serta memupuk budaya hidup sihat dalam kalangan ahli Pekema, wakil agensi kerajaan, jemputan khas, kaki tangan Pekema serta rakan strategi industri.
Bagi kejohanan pickleball, pertandingan akan berlangsung dari 9 pagi hingga 5 petang melibatkan sehingga 100 peserta dengan kategori beregu lelaki, beregu wanita dan beregu campuran dengan yuran penyertaan ditetapkan sebanyak RM100 seorang. Sementara itu, kejohanan bowling pula akan berlangsung dari 1 tengah hari hingga 5 petang menggunakan format pertandingan secara berkumpulan dengan setiap pasukan terdiri daripada 4 peserta dengan yuran penyertaan sebanyak RM80 seorang. Bagi kategori hadiah, pertandingan ini menawarkan anugerah juara berkumpulan, naib juara berkumpulan dan tempat ketiga berkumpulan selain kategori individu iaitu highest pinfall lelaki dan highest pinfall wanita. Pelbagai hadiah menarik nanti para peserta termasuk wang tunai, medal, piala serta cabutan bertuah istimewa seperti televisyen, voucher pembelian dan hadiah eksklusif lain yang dijangka menambah kemeriahan kedua-dua kejohanan. Sekian saja maklumat terkini di Buletin Berkemar. Jangan lupa ikuti kami untuk lebih banyak perkembangan menarik. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum Dan salam sejahtera.